Semua urusan dia Allah bagi settle semua. Tak ada benda yang tak settle dalam diri dia. Semua selesai. Masalah didik anak selesai, masalah makan minum dalam keluarga selesai, masalah kebahagiaan rumah tangga selesai. Semua benda selesai. Sehingga tak ada satu benda pun yang ganggu dia waktu nak tidur. Semua selesai. Pendek kata, kalau mati, mata penjarakan. Selesai urusan dia. Tuhan bagi. Benda ni rupa-rupanya Tuhan yang bagi. Selesai urusan dia. Tuhan bagi. Benda ni rupa-rupanya Tuhan yang bagi. Kalau Tuhan tak bagi, tuan-tuan, banyak benda tak selesai. Unfinished business, dia kata. Satu urusan yang tak selesai. Duk pitiak pasal anak saja pun, apalah, tak boleh selesai. Duk macam-macam benda duk pitiak hak ni, pitiak tak selesai, pitiak yang ni tak selesai, pitiak yang ni tak selesai, bini mai tepuh bersigung. Saja aja, herat lagu-lagu kau tu. Aku tengah duk apalah ni, jangan duk mai dekat dengan aku. Tu masalah tu. Itu masalah. Kena bagi Panadol soluble kat dia. Dia minum. Allah tak bantu dia untuk nak selesai masalah dia. Dia kata, yakni siapa-siapa yang niat dia dan amalannya dan usaha dia, dia kata lebih berat kepada menyempurnakan barang yang telah difardukan Allah dan barang yang disuruh oleh Allah, dan nak menjauhkan maksiat dan juga segala yang ditegah oleh Allah. Nescaya Allah jadikan kaya di dalam hati dia. Jikalau sedikit dia berharta sekalipun ataupun tidak berharta sekalipun, dan Tuhan himpunkan segala kerja baginya, yakni Tuhan jadikan hal ahwal dunianya daripada kerja-kerjanya dari situ dan dari sini dengan senang dan juga dengan pandai menyelesaikan dan menyempurnakan semuanya. Tuhan bagi dua benda ni kat dia. Hati dia berasa tenang, tenteram, syukur pada Tuhan, urusan semua Allah bagi selesai. Syarat dia apa? Syarat dia agama menjadi keutamaan dia. Kalau kita rasa kita kuat dah dengan beragama ni, semayang apa semua kita duk buat semua, kita rasa banyak dah benda kita duk buat, tapi banyak masalah kita tak selesai, ada benda tak kena. Ada benda tak kena. Ada benda tak kena. Ada benda kita duk buat tak ikhlas misalnya. Tuhan tak bagi anugerah ni. Kalau kita rasa betul-betul kita dapat ketenangan yang luar biasa, kita betul-betul tak ada rasa ganggu apa-apa dalam hati, dalam fikiran, dalam perasaan kita, dan dalam masa yang sama kita rasa kita dah duk buat dah apa yang Tuhan suruh, mudah-mudahan itu anugerah Allah pada kita. Kita sendiri boleh cek benda ni. Tak payah suruh orang mai kata apa-apa kat kita. Kita tahu masalah kita selesai ke tak, kita tahu. Begitu. Dan tidak dengan keberatan, dan tidak dengan susah hati, dan tidak dengan duka cita. Kalau kita jaga urusan agama ni, Allah tak bagi kita susah hati, Allah tak bagi kita duka cita. Dan sabda Nabi lagi, dan diberi akan dia oleh Allah akan dunia daripada segala rezeki yang halal dan kesedapan dunia. Bahkan tidak cukup dengan Tuhan bagi dekat dia ketenangan, tidak cukup dengan Tuhan jadikan urusan dia semua boleh selesai, beres belaka. Bahkan disebut pula oleh Nabi SAW, Allah bagi dekat dia rezeki yang halal dengan kesedapan dunia. Dia sebut tadi, wa atatud dunya wa hiya raghimah, dan diberi kepada dia kesenangan dunia, sedangkan dia tak perlu bersusah payah mencarinya. Rezeki mai. Tak ada payah susah payah pergi duduk campur sana sini nak cari kesenangan, nak cari duit, tak payah. Orang mai, orang nak bagi kat dia. Orang mai, orang nak bagi kat dia. Tak payah. Allah hantar orang tu, suruh mai kat dia. Daripada ratusan bahkan ribuan orang ada, dia yang orang pilih untuk nak bagi kesenangan. Anugerah Allah sebenarnya, dia kata. Dia kata, yakni Tuhan jadikan segala-galanya, hal ahwal dunianya dan pekerjaannya, dari situ dan dari sini, semuanya selesai belaka. Bahkan dengan kurnia Tuhan, dengan limpah kurnianya, Allah bagi segalanya kat dia. Dan padahal datang segala perkara dunia itu dengan terpaksa. Maksudnya tak payah cari. Benda tu rezeki mai depan dia. Tak payah cari. Tuan-tuan, yang orang duk gantung di rumah. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia tulis di bawah tu ayat 1000 dinar. Dia tulis. Okey.
May yattaqillah, siapa yang bertakwa sungguh-sungguh kepada Allah, dia betul-betul bertakwa pada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah jadikan kepada dia makhraja, jalan keluar daripada masalah dia. Kalau dia betul-betul bertakwa kepada Allah, mai satu masalah, jalan keluar dia terbuka. Sat aja fikir benda tu selesai. Tidak cukup dengan Allah Subhanahu wa taala bagi dekat dia jalan keluar kepada masalah dia, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bagi rezeki kepada dia daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Tak pernah tersangka benda tu nak mai kat dia, benda tu mai kat dia. Tuhan hantar mai kat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tengok apa jadi dekat Maryam, mak Nabi Isa. Allah mulakan dengan ujian pada dia. Duduk tak ada suami, tak ada apa, tak pernah buat jahat dengan jantan mana pun, dengan laki-laki mana pun, mengandung. Tuan-tuan, macam mana dia diaibkan di dalam masyarakat dia kerana mengandung itu. Orang yang selama ni bukan kenal Maryam ni sebagai wanita baik, kenal keturunan dia, kenal pak dia, kenal tok wan dia, kenal keturunan dia, dia daripada keturunan yang baik-baik, tiba-tiba mengandung sedangkan tak ada suami. Orang yang selama ni percaya dia tak mungkin buat benda jahat, tapi bila Allah uji Maryam dengan mengandungkan Isa ni, hilang kepercayaan. Orang dah mula cemuh dia. Bahkan sampai adik-beradik dekat dah mai kata kat dia. Ujian teruk tuan-tuan, ujian cukup teruk. Sedih Maryam ni, Allah yang mengetahui. Dia cuba nak cerita pun tak tercerita sedih dia. Maka dia pun, keluarga dia, family dia bawa pergi duduk satu tempat dekat mihraban, duduk sini, yang tersedia keluar, tersedia jumpa siapa dan sebagainya. Tak banyak sikit, tercalak juga hati keluarga ni. Walaupun mak dia, pak dia, keluarga dia yang terdekat percaya dia orang baik. Tapi ni apa cerita ni yang pergi mengandung ni, apa cerita? Kami tak percaya kalau kata hang pergi buat benda jahat. Kami tak percaya. Tapi apa cerita? Apa penjelasan ni kepada hang mengandung ni? Tak boleh jawab lah tuan-tuan. Tak boleh jawab. Allah yang takdirkan macam tu ke dia. Tapi oleh kerana takwa dia kepada Allah, kerana Maryam ni takwa dia kepada Allah, walaupun dia diuji macam tu, dia serah pada Allah. Dia kata, ya Allah, kamu saja yang tahu aku buat ke tak buat benda-benda yang orang duk tuduh aku ni. Kamu saja yang tahu. Aku serah diri aku pada kamu. Allah bagi rezeki dekat dia. Makan, minum, tak ada siapa hantar. Tiba-tiba duduk dekat bawah satu pokok kurma, goncang pokok tu, jatuh buah yang lazat-lazat dekat dia. Bila main saja, tengok-tengok ni mana dapat buah-buah ni semua. Tak ada apa. Dia kata, aku goyang pokok ni, jatuh buah-buah ni semua. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita cerita benda ni dekat Hindu, dekat Cina tak percaya, tak apa. Cerita kat kita tak percaya, kabut. Quran cerita benda ni. Ini bukan daripada riwayat Al-Fulailah Walailah. Ini bukan hikayat 1001 malam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata tidak dengan dicita dan kehendak hati dia. Dia tak payah cita-cita nak cari semua ni. Allah hantar orang, menghantar kemudahan, kesenangan kepada dia. Bahkan dengan kurnia Tuhan dan dengan limpah kurniaan Allah semata-mata, dia dapat benda ni. Sabda Nabi SAW lagi, وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّةً جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ. Dan barang siapa yang ada padanya kuat pedulinya pada dunia, nescaya dijadikan Allah fakir di antara dua mata dia, dan diselerakan oleh Allah akhirnya akan segala kerja dia, dan tiada datang akan dia daripada dunia itu melainkan barang yang ditakdirkan Allah bagi dia semata-mata. Siapa yang kepala ni duk fikir dunia aja, tiga benda ni Tuhan dibagi kat dia. Nak tidur malam pun duk fikir nak buat untung, celek-celek pagi esok duk fikir nak buat untung, duk fikir dunia semata-mata. Duk fikir macam mana nak bagi aku ni lagu tu lagu ni, macam mana nak bagi aku dapat pangkat ni, macam mana nak bagi aku dapat yang tu. Dunia semata-mata. Siapa hak jenis macam ni? Nabi SAW kata yang pertama, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah akan jadikan di antara dua biji mata dia kefakiran. Maksudnya apa? Mata dia tengok apa pun tak cukup. Tak cukup fakir. Tengok duit dapat sebulan 1,000 pun tak cukup. Tengok duit dapat sebulan 3,000